wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang masih meminjamkan kita nafas untuk bertemu kembali dengan bulan yang paling dirindui, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sebut tentang bulan Ramadan, minda kita selalunya akan terbayang tentang solat tarawih, tadarus Al-Quran dan juadah berbuka puasa. Namun, sedarkah kita bahawa Ramadan ini sebenarnya adalah sebuah medan latihan? Ia bukan sekadar bulan untuk kita menukar jadual makanan, tetapi ia adalah bulan yang menggabungkan dua elemen besar dalam hidup seorang mukmin, iaitu ibadah dan mujahadah. Ramadan, bulan ibadah. Pertama, mengapa? Kerana di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala membuka pintu syurga seluas-luasnya dan melipat gandakan setiap amalan kita. Bayangkan, amalan sunat diberi pahala fardu, manakala amalan fardu digandakan pahalanya sehingga 70 kali ganda. Malah lebih. Tetapi janganlah kita melihat ibadah itu hanya pada kuantiti. Kita bukan sekadar mahu habiskan 20 rakaat solat tarawih dengan laju atau khatam Al-Quran tanpa faham maknanya. Ibadah yang berkualiti di bulan Ramadan adalah ibadah yang lahir daripada hati, yang rindu kepada penciptanya. Gunakanlah waktu sahur untuk tahajud dan waktu yang sebelum berbuka puasa untuk berdoa. Inilah masa keemasan untuk kita cas semula iman kita yang mungkin sedikit malap di bulan-bulan yang lain. Yang kedua, Ramadan adalah bulan mujahadah, bulan yang paling mencabar. Apa itu mujahadah? Mujahadah adalah peperangan. Bukan perang menggunakan pedang, tetapi perang melawan nafsu di dalam diri sendiri. Nabi SAW pernah bersabda bahawa ramai orang yang berpuasa, namun mereka tidak mendapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Kenapa hal ini berlaku? Kerana mereka hanya berpuasa perut tetapi tidak memuasakan iman, tidak memuasakan lisan daripada mengumpat. Mereka berpuasa makan tetapi tidak memuasakan mata daripada melihat perkara maksiat di skrin telefon. Mujahadah di bulan Ramadan adalah tentang disiplin. Jika kita mampu menahan diri daripada makan dan minum yang asalnya halal pada siang hari semata-mata kerana perintah Allah Subhanahu wa taala, maka secara logiknya kita sepatutnya lebih mampu untuk menahan diri daripada perkara yang haram buat selama-lamanya. Inilah latihan untuk membentuk kualiti takwa. Namun para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun iman mereka tinggi, tetap takut amal soleh mereka ditolak. Inilah mujahadah hati yang sebenar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ramadan juga bulan kita kembali kepada Al-Quran. Para sahabat menjadikan Al-Quran sebagai teman malam mereka. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dikhabarkan
mengkhatamkan Al-Quran dalam satu malam. Bukan kerana mahu dipuji, tetapi kerana hatinya hidup bersama kalam Allah. Kita mungkin tidak mampu menjadi seperti mereka. Tetapi Allah tidak menilai hasil. Allah menilai usaha dan keikhlasan muslimin dan muslimat. Kita tidak tahu sama ada Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir kita. Para sahabat juga tidak tahu. Sebab itu mereka bersungguh-sungguh seolah-olah tiada hari esok. Jika hari ini hati kita masih keras, jangan putus asa. Ketuklah pintu Allah dengan doa dan air mata. Jika kita belum mampu menjadi sehebat sahabat, cukuplah kita menjadi hamba yang jujur mahu berubah. Akhir kata, marilah kita jadikan Ramadan ini bulan ibadah yang menghidupkan jiwa dan bulan mujahadah yang mengalahkan nafsu. Semoga kita keluar dari Ramadan sebagai insan yang lebih dekat dengan Allah dan lebih lembut hatinya terhadap manusia. Ya Allah, jangan Engkau jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir kami, melainkan Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.